Okey, kita tumiskan dulu akar daun ketumbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang putih. Masukkan sup punjut. Masukkan 4 sekawan halia. Ayam dah basuh bersih, dah basuh dengan tepung, boleh masukkan terus. Ni kita ada carrot dengan kentang untuk kawan dia. So jangan masukkan air lagi, okey. Gaul-gaulkan dulu. Campur. Sementara tu baru kita tadahkan air dan masukkan. Kita letakkan minyak wijen sikit. Okay, masukkan air. Lepas tu kita tutup bagi dia empuk sekejap. Tutuplah macam 5 minit, 8 minit macam tu. Bukan mat 2 minit je. Lepas tu baru kita masukkan kita punya kentang dengan carrot. Dengan ni sekali, daun ketumbar, okey. Right. Dah mendidih macam ni kan. Okey, masukkan kentang. Masukkan carrot. Masukkan daun-daun ketumbar ni. Masukkan lada. Ambil lada hitam sikit je, tak ada banyak-banyak, takut dia pedas pula. Lepas tu chicken stock. Dia mendidih lagi sekali. Bila air dia dah kurang, tambahkan air, letak garam, aji. Siap. Next kita nak goreng kemasin gelama. Kemasin gelama tu memang perkara wajib lah kalau ada sup-sup ke, kari ke, masak lemak ke. Okay. Kita tak buatlah sambal kicap dia. Kita dah buat sambal tumbuk tadi tu. Okay. So sambung. Contoh.